Okay, ramai masyarakat kita memang daripada dulu lagi disarankan untuk buat simpanan dengan cara belanja dulu, simpan kemudian. Betul ke cara tu? Kalau cuba komen dekat ruang komen. Tapi hakikatnya cara yang betul sebenarnya tuan-puan, kata guru saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafiq ni, cara simpanan yang betul dan berkesan, tipsnya adalah dapat je income, simpan dulu baru belanja. Bukan belanja dulu baru simpan. Kalau dah belanja dulu baru simpan, alamatnya sampai bila-bila lah tak ada duit lebihan. Sampai bila lah kita tak ada tabungan, okey? Jadi cara yang betul adalah simpan duit dulu. Baru dapat je income, alihkan dulu kepada simpanan. Berapa peratus? Kata pakar kewangan nombor 1 Malaysia, iaitu Tuan Azizi Ali, at least 10% daripada income kita alihkan ke dalam bentuk simpanan emas. Lagi bagus dalam bentuk emas sebab jangka masa panjang simpanan emas kita itu lebih berkualiti. Dan kalau tuan-puan amalkan cara ini, saya yakin 100% simpanan tuan-puan akan makin lama makin banyak, makin lama makin bertambah. Dan tuan-puan ada ekstra lagi, yang mana pakar kewangan cakap 10%, 20% ataupun 30% daripada gaji tuan-puan boleh dan digalakkan sangat alihkan ke dalam bentuk emas ini. Kerana kenaikan harga emas, perempuan akan untung dalam tempoh masa 2 ke 3 tahun. Jangan lupa save video ini dan share kepada kawan-kawan yang masih lagi tercari-cari platform mana menyimpan emas. Bagi yang belum lagi kenal dengan Publico membolehkan kita menyimpan emas dengan bajet minimum RM100 simpan menjadi gram emas. Siapa nak mula simpan emas, isi beg biru, nanti saya guide cara untuk mulakan simpanan emas. Dan yang penting, simpan emas, dapat emas. Boleh fizikalkan emas anda mengikut kepada berat yang anda telah simpan. Okey, siapa yang belum mula, rugi sangat kalau tunda-tunda sebab emas dijangka akan naik lebih tinggi lagi. InsyaAllah dengan kadar kenaikan harga emas secara purata 10%, emas adalah pilihan terbaik untuk simpanan jangka masa panjang.